Umrah DIY Part 3. So, bila nak masuk ke Masjid Nabawi ni, korang kena pastikan bawa beg untuk simpan korang punya kasut, ya. Kalau tak, nanti hilang. Tapi kalau korang lupa, dia ada sediakan juga plastik. Tapi kadang-kadang plastik tu berebut-rebut, jadi macam malas gitu. Baik korang bawa je. Bila korang masuk je, inilah pemandangan yang cantik korang akan dapat. And korang just go straight and cari je tempat yang selesa. Make sure jangan solat dekat lantai yang putih tu atau tempat-tempat yang orang lalu lalang, nanti susah lah. Yang ni tempat minum air zam-zam. Dia ada yang sejuk dan ada yang tak sejuk. Jadi korang ambil yang sejuk lah. Best kalau korang sediakan botol sendiri. Korang isi je dalam botol tu. Cantik, subhanallah yang ni. First time saya tengok. Sangat cantik, subhanallah. So kalau korang datang awal, memang dapat tempat kosong banyak. So korang pergi je ke depan-depan tau. Lepas tu kasut yang korang letak dalam beg korang, korang jangan solat sekali. Korang letak kat tepi-tepi ke depan ke, ikutlah. Sebabnya kasut yang kita pakai tu kan ada najis. Jadi ramai yang pakai sekali masa solat. So takut tak sah lah solat tu. Jangan lupa korang tengok atas. The detail is so subhanallah cantik. Dan apa tu? Sunat sebelum subuh, tahajud and whatever. Jangan duk ngepeng. Ngepeng kau. Oh, itu soyak. Ini Roman. Ini kamu tulis orang apa? Subhana rabbana, subhanallahumma rabbana, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Lepas tu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Lepas tu kalau nak panjang lagi, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ayat kita dengar ni. Diorang setiap kali lepas solat subuh, diorang akan ada halaqah. Jadi lepas solat subuh tu diorang akan siap-siap buat bulatan, ni halaqah berapa. So kita orang masa tu macam okay, kena keluar. Tapi kita orang duduk kejap. Lepas tu kita orang minum air zam-zam lagi. Korang minumlah air zam-zam setiap masa, please. My sis siap mandi dengan air zam-zam tau. Lepas tu korang ambil air zam-zam, korang minum kat sebelah tepi-tepi. Nanti orang nak lalang susah, nak ambil air zam-zam susah. Lepas tu bila korang keluar je, korang kena cepat-cepat pakai sandal korang tu. Kalau tak nanti orang tolak-tolak, jatuh lah. Kalau daripada sini korang akan nampak lah Taqwa, Darut Taqwa punya hotel. So Darut Taqwa tu memang dekat betul-betul depan masjid. Kalau korang plan nak book hotel tu, memang the best lah. Okay, we're done solat subuh day 1 day 1 lah start pergi masjid So belah kita adalah Masjid Nabawi. So kita akan jumpa lagi dalam waktu seterusnya. Belum bagi hitam tu kita. Lepas selesai solat subuh semua, kita orang lapar. So kita orang belilah makanan dekat dengan masjid ni. Memang kat sini kan sambusak dia best dan jus dia pun best. Okay, sekarang jam 5.30 pagi. Panas. Dia panas. Dalam kuliahkan video kan, memang banyak kali I repeat panas. Memang panas sungguh. Okay, now we're going to ziarah luar di Madinah. Ziarah luar di Madinah. Kita akan ziarah. Aduh, sakit. Kita akan ziarah ke Ustazah, kita akan ziarah ke mana? First time. First stop. Mula-mula sekali kita akan pergi Masjid Quba untuk mendapatkan pahala 1 kali umrah. Okay. Lepas tu rasanya Jabal Uhud. Okay, lepas tu kita tengok atas perjalanan lah, kita tahulah. Okay, hari ni kita nak pergi Jabal Uhud, Masjid Qiblatain. Lepas tu Masjid 7 ataupun Khandaq. Lepas tu pasal kurma. Okay, itulah. Stay tune. Syarat untuk dapatkan 1 kali umrah, pahala 1 kali umrah sebelum korang bergerak ke Masjid Quba tu, korang kena make sure dah ambil wudu. Kalau tak, baru nak ambil wudu kat situ, dah tak jadi macam tu. Bas yang kita orang sewa tu tak sekalanya tour guide. Kalau korang nak tour guide, mungkin korang boleh minta student kat Madinah tu untuk jadi tour guide and cerita pasal sejarah. Awal mula-mula Nabi sampai di Madinah ni, dia singgah di rumah Abul Ayyub Al-Ansari
Dan juga bina Masjid Quba. Ada apabila kita masuk di Masjid Quba ni, di depan tu dia ada budak teh. Di depan Masjid Quba ni subhanallah memang cantik, tapi tempat parking bas sangatlah jauh dengan masjid tu. Jadi korang kena berjalan sikit lah. Dan kalau wheelchair tu boleh je, sebab dia wheelchair friendly, sebab dia ada tangga dan dia ada juga macam slide untuk wheelchair. Dia nak jago dia. Mana ni? Area luar-luar masjid ni akan ada yang menjual. Dia jual macam-macam pashmina ada, zikir ada, sejadah ada. Jadi bolehlah cuci-cuci mata sebelum masuk ke masjid. Dan kat sini sangat-sangat ramai ya. Masa ni memang ramai. Lagi-lagi kalau orang Indonesia. And korang kena berhati-hati sikit sebab diorang suka sangat lah pijak-pijak kaki. And diorang ada wheelchair. And wheelchair diorang tu selalu macam dia nak langgar kita. Sampai kan I pernah kena dengan wheelchair orang Indonesia tu sampai berdarah je kaki. Kat sini kan diorang tak bagi kita simpan kasut dalam beg. Jadi korang sorok-sorok je lah sebabnya bila dia orang simpan, kita tak akan jumpa dah slipper tu kat mana tau. And kat sini agak crowded, jadi korang masuk je ke dalam. Korang jangan takut tak ada tempat. Korang insyaAllah ada tempat. Korang nampak tak rak-rak tu semua selipar-selipar tau. Jadi kalau dia simpan sudah lah. Cicing hak Nabi buat cok muhur. Jadi Nabi sok mau kat begitu. Ya ambil semaya. Dia minum pergi tu semua lah. Lepas tu ada sama-sama kalau Nabi pergi kat kebetulan Abu Bakar ada, Umar ada, Osman ada. Bakar ada sekali lah itu. Lepas tu Nabi Abu Bakar, Umar, Osman ni akan masuk syurga. Dia tengoklah. Lepas tu bila zaman Osman jadi cicing tu boleh ke dia dah. Dia pergilah kat pergi tu nak kenalkan zaman-zaman Nabi tu kan. Hidup main apa-apa jatuh Nabi tu. Jatuh cucu Nabi dalam perigi tu. Sampai jadi sedih. Dia suruh orang kali-kali cari tu. Lepas tu lah ni lepas dia waktu tahu sihat dia tutup lah perigi tu. Kenapa? Dia tak boleh. Takut orang Nabi. Aku rapat tu. Kalau cari pakai susu khatam Rasul kan. Jadi baik dia tu mana pergi dah. Dia yang macam dia buat macam lagu gitu. Dia macam tak tahan gitu. Dia pakai tanah gitu. Macam